Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasukkan rancangan pengajaran tahunan ke dalam ERPHE Prima. Pertama sekali, langkah pertama kita klik pada bahagian selenggara. Kemudian kita pilih rancangan pengajaran tahunan pada panel sebelah kiri. Okey, di sini akan terpapar yang pertama muat naik RPT aliran perdana dan juga di sebelah panel kiri RPT prasekolah. Dan jika kita klik pada aliran perdana, kita akan terpapar seperti begini ya. Di bahagian jadual tersebut kita akan tengok ada dua pilihan iaitu satu muat naik RPT dan juga lihat RPT. Di dalam setiap pilihan tersebut kita akan nampak anak panah warna hijau dan juga biru, iaitu menandakan bahawa untuk hijau adalah bagi rancangan pengajaran tahunan aliran perdana yang bukan pemulihan, yang biasa, manakala yang biru itu adalah pemulihan jika ada yang berkenaan sahaja. Okey, bagaimana kita nak muat turun? Pertama sekali kita pilih tahun yang mana kita ada ajar dan juga mata pelajaran. Okey, cari. Okey, di sini saya telah rancangan pengajaran tahunan. Kita boleh lihat RPT itu, kita klik pada bahagian lihat RPT yang utama. Okey. Okey, dia akan terpampar dalam bentuk PDF dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, format ataupun file, jenis file yang akan kita gunakan untuk upload RPT kita adalah bentuk PDF. Okey, saya akan buat sedikit penambahbaikan kerana saya ada tersilap buat, maksudnya saya ada buat bertindan pada bahagian RPT saya. Okey, untuk kita buat pembetulan, kita ada butang untuk padam. Tapi ada salah satu lagi, atau bila kita upload yang baru, yang lama akan dipadamkan. Okey ya. Pertama sekali kita buka file ataupun RPT kita jika dalam bentuk Word. Okey, apa yang kita telah buat. Okey, kita tukarkan, kita convert kepada PDF. Okey. Okey, baiklah, seterusnya kita klik pada butang muat naik RPT. Okey, choose file tahun 5PJ. Okey, kemudian kita tekan butang muat naik. Okey, tutup dan kita akan nampak okey, RPT atau rancangan pengajaran tahunan yang telah saya upload tadi telah bertukar tarikh. Maksudnya tarikh upload akan dikemaskini pada bahagian maklumat kemaskini. Maksudnya kalau kata ada perubahan, di sini akan terpapar bila tarikh bilakah kita upload RPT yang terkini. Okey, baiklah, cadangan saya mengikut panitia masing-masing. Okey, mengikut ketua panitia. Okey, buat keputusan bagaimana cara untuk agihkan tugas muat naik rancangan pengajaran tahunan mengikut tahun. Ini adalah kerana RPT di sini bukan secara individu, dia akan digunakan mengikut tahun. Maksudnya tahun 1,
Okey, akan seperti di sekolah kita ada punya 3 kelas. Tahun satu ni akan ketiga-tiga kelas ni akan berkongsi RPT yang sama. Jadi atas kebijaksanaan ketua panitia untuk tentukan bagaimana dan siapa yang akan upload RPT tersebut mengikut tahun. Sekian, terima kasih.